Bang, kedai tu cakap lepas repair walaupun pakai skrin ori takkan boleh rapat macam yang asal. Betul ke? Hello guys, untuk video kali ni saya dapat jawab tukar LCD S24 Ultra dekat Bangi. Untuk jawab kali ni, customer ni pilih skrin original. Customer ni sebenarnya skrin dia crack sikit je, tapi boleh pula anak dia terjatuhkan handphone tu, terus berbelang handphone tu. Tu yang dia fikir sebelum handphone tu blank, baik dia repair cepat-cepat, nanti tak boleh pakai. Dia ada juga survey dekat area Ampang, tapi ada satu kedai ni cakap lepas tukar walaupun skrin ori akan ada gap tak macam yang asal. Tu yang dia takut tu. Bila dia PM kita pun dia kata boleh tak nak test skrin dulu, kalau rapat baru dia on. Tu yang sampai je Bangi, kita buka skrin lama, masuk skrin baru, tunjuk depan depan. Lepas tu dia terus setuju. So korang pun kalau ada masalah dengan handphone korang, nak repair secara face to face, nak datang kedai boleh, nak buat bergerak pun boleh, nak bayar bulan-bulan sampai 24 bulan pun boleh, korang PM je kita set appointment.